Pelaburan hartanah tanpa strategi pemasaran yang betul, itu satu kesilapan besar. Jom saya tunjukkan cara membina strategi pemasaran yang berkesan untuk gandakan keuntungan anda. Siapa bakal pembeli atau penyewa anda? Golongan pekerja, keluarga muda, pelajar universiti. Fahami siapa yang anda sasarkan supaya pemasaran lebih tepat. Jangan hanya iklankan rumah, berikan tips, tunjukkan lokasi menarik, dan jelaskan kelebihan pelaburan hartanah di kawasan tersebut. Orang lebih yakin beli kalau ada bukti. Gunakan testimoni pembeli atau penyewa sebelum ini untuk bina kepercayaan. Dengan strategi pemasaran yang betul, pelaburan hartanah anda boleh meletup dan jana keuntungan luar biasa. Jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.